Macam mana saya kekal sustain saya punya diet disebabkan tu jenama tu, nampak tu? Yang merah. Yang merah tu jenama. Kat belakang kita ni ada banyak lah meal prep semua kan. Abang sendiri prep tak makanan? Prep saya buat sendiri. Buat sendiri? Saya masak sendiri. Abang punya style masak ni macam mana? Terus masak seminggu? Saya masak hari-hari. Masak hari-hari? Setiap meal yang saya nak makan, saya masak. Oh. Saya sukakan freshness tu. Oh. So bila kita makan, saya tak rasa mual lah. Baik. Abang makan berapa kali satu hari? Maksimum 4. Maksimum 4 je? Maksimum 4 je saya makan satu hari. Wali sampai 6, 8. Tengok individu lah. Sabar. So abang lebih comfortable makan 4 lah. 4 lah, itu 4 maksimum lah. Maksimum lah. Memang hari-hari akan 4 ataupun kadang-kadang 3. 3 ataupun 4. Okey. 3 atau 4. Nak tanya pula abang, penjagaan abang dari segi makanan tu secara umum lah. Secara umum. Secara umum. Kalau dulu diet bosan. Okey. Kena makan semua tawar-tawar hebat kan. Betul. Okey. Tak ada flavor lah tu. Memang kau stres nak diet lama. Betul. Tapi zaman berubah. So dekat market ni dah terlampau banyak sangat produk yang bagus. So macam mana saya kekal sustain saya punya diet disebabkan tu jenama tu, nampak tu? Yang merah. Yang merah tu, jenama yang tu dia ada buat seasoning tau. Betul. On the go tu seasoning dia ada macam-macam flavor. So saya gunakan semua flavor tu untuk semua saya punya meal. So setiap meal saya ada flavor tu bertukar-tukar. Baik. So that's how saya boleh kekalkan saya punya diet sampai hari ni. Dan saya tak ada craving nak makan apa-apa dah. Cerita sini, on the go punya seasoning tu memang function sangat. Sangat berfunction. Saya ada, sangat tapi saya tak tidak pakai. Tak payah pakai, kena belajar dengan Abang Long lah. Guys, Okay. kejap kita nak sembang sikit lah pasal seasoning tu. Stay tune guys, next video.